Pernah tak korang terfikir kenapa sekarang harga game makin naik? Tapi masa kita tengok game tu, kita pun ternganga sebab nampak real gila. Zaman PS1 dulu, game macam Resident Evil 2 ataupun Final Fantasy 4 dah dikira masterpiece. Tapi sekarang kalau developer buat grafik macam tu, confirm orang kecap. Ini game zaman batu ke apa? Tapi di sebalik grafik cantik, dunia open world luas dan sinematik yang gempak, ada satu realiti pahit, iaitu kos pembangunan. Sekarang boleh jadi lebih mahal daripada buat filem Marvel. Hari ini kita akan sembang santai tapi dalam dan membongkar misteri tentang kenapa kos pembangunan game makin mahal. Siapa yang tanggung beban tu? Dan apa kesannya pada gamer macam kita? Let's ajak. Assalamualaikum kawan-kawan, bersama aku lagi Ajak, dan abaikan intro tadi tu, bongkar-bongkar misteri kawan-kawan. Sembang santai je guys. Sebelum tu, siapa-siapa yang belum subscribe, sila subscribe channel ini dan tekan loceng untuk mendapatkan notification video-video yang bakal keluar nanti. Yang dah subscribe, subscribe lagi pakai akaun lain lah. Jom kita start cerita kita. Zaman dulu, developer cuma perlu risau pasal sprite 2D dan poligon kasar. Tapi sekarang, semuanya kena hyper realistic. Nak buat tekstur rumput pun kena nampak macam rumput sebenar. Pantulan cahaya pun kena ray tracing. Bayang-bayang kena dynamic dan setiap NPC kena ada AI yang tersendiri. Semua ini perlukan engine yang kuat geng. Software mahal dan hardware gila power. Contoh Unreal Engine 5 yang digunakan untuk The Matrix Awakens, untuk yang demo nya. Memang cantik, tapi kos lisensi dan tenaga kerja dia tinggi geng. Tambahan pula, setiap detail kecil tu makan masa. Bayangkan satu model 3D karakter utama ambil masa berbulan nak siap. Sebab nak capai tahap yang realistik tu, daripada kulit muka, kedut, sampailah pergerakan mata. Bila teknologi makin canggih, kos pun naik seiring. Itu sebabnya sesetengah studio pilih untuk kekal guna gaya stylized macam Zelda Breath of the Wild, sebab lebih murah dan fleksibel berbanding realistik. Dulu, satu game boleh siap dengan 10-20 orang je geng. Sekarang, satu projek AAA boleh libatkan lebih 1000 staf dari pelbagai negara. Ada tim khas untuk lighting, untuk AI, untuk cinematic, untuk multiplayer dan macam-macam lagi. Lepas tu pula ada outsourcing studio. Contohnya sebahagian animasi ataupun aset diserahkan kepada studio kecil di negara lain. Semuanya perlu dibayar. Dan bila game ambil masa 4-6 tahun nak siap, studio kena bayar gaji setiap bulan walaupun game belum dijual lagi. Contoh paling jelas, Red Dead Redemption 2. Lebih 2,000 orang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam projek itu. Dan ambil masa lebih 8 tahun nak siap. Tak heranlah kalau kos dia melebihi 500 juta USD bila termasuk dengan marketing sekali. Bila game dah siap, cabaran baru bermula. Marketing. Sebab kalau tak ada promosi, orang tak tahu pun game tu wujud geng. Untuk game besar, marketing bukan sekadar trailer di YouTube. Ada billboard, TV spot dan influencer campaign. Dan kadang-kadang siap buat konsert ataupun event khas. Contohnya, Cyberpunk 2077. Bukan dia ada pelakon Hollywood, Keanu Reeves, tapi siap beli iklan masa E3, keluar dalam majalah dan buat merchandise eksklusif. Marketing dia dah boleh cecah ratusan juta dolar. Dan yang kelakarnya, kadang-kadang bajet marketing lagi besar daripada bajet buat game tu sendiri. Sekarang gamer dah bijak geng. Korang pun tahu kalau game keluar dalam keadaan buggy ataupun unfinished, confirm kena hantam habis-habisan dekat Reddit, dekat TikTok, dekat YouTube, semua platform lah. Macam Upin Ipin tu hari. Jadi, developer terpaksa ambil langkah lebih berhati-hati. Tambah masa, tambah staff dan buat quality assurance testing secara besar-besaran. Setiap kali ada bug kecil, kena debug balik.
setiap kali update engine, kena test semula. Kadang tu game dah nak siap, tapi publisher tangguh lagi sebab nak pastikan day one release tak kena kecam. Contohnya The Last of Us Part 2 ambil masa bertahun-tahun sebab nak capai standard tinggi dari segi emosi, suara dan juga gameplay. Senang cerita, kualiti tinggi sama dengan tekanan tinggi dan sama dengan kos tinggi. Bukan semua benda dalam game dibuat sendiri. Kadang-kadang developer kena beli lesen. Contohnya, untuk lagu, watak ataupun jenama kereta sebenar dalam game racing. Kalau nak guna lagu popular, kena bayar royalty. Kalau nak guna pelakon sebenar, kena buat motion capture. Kena bayar gaji artis lagi. Kalau nak guna real engine luar macam Unreal Engine ataupun Unity Pro, ada lesen tahunan ataupun royalty card. Bila semua benda kena bayar, tambahlah lagi kos. Akhirnya, semua kos itu akan jatuh ke tangan pengguna. Iaitu siapa? Engkau lah. Akulah. Kita, geng. Itulah sebabnya kenapa sekarang harga game baru naik jadi 70 USD. Publisher pun mula cari cara lain nak tutup kos macam DLC, microtransaction dan Battle Pass. Ada yang kita suka, ada yang tak. Tapi realitinya, itu antara sebab game boleh terus hidup dan developer tak gulung tikar, tak bankrupt. Cuma masalahnya bila ada studio yang guna alasan kos tinggi untuk jual konten separuh siap, yang itu memang kita tak boleh terima. Jadi geng, lain kali bila korang beli game mahal, cuba fikir balik di sebalik setiap misi, setiap cutscene, setiap detail grafik game tu ada beribu orang yang kerja siang malam bertahun-tahun. Hai. Okay. Kadang tu bila kita main dan rasa game ni biasa je, developer kat sana mungkin dah habis tenaga nak pastikan korang dapat pengalaman yang terbaik. Apa pendapat korang? Adakah kos bangunan yang makin tinggi ini berbaloi dengan hasil game yang kita dapat? Atau sebenarnya industri ini dah terlalu tamak dengan standard AAA? Komen kat bawah geng, kita sembang pacak lagi. Dan jangan lupa, kalau kau suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Macam biasa guys, keep smile, still humble, malu apa. See you in the next video. Let's ajar.